Berada pada pagi ni, pagi Sabtu yang terakhir di bulan Muharram. Sabtu depan ni bukan bulan Muharram, dia masuk bulan Safar. Sebab pagi ni tuan-tuan, pagi 25 hari bulan Muharram 1448 Hijriah. Minggu depan dia dah masuk bulan Safar. Lepas pada bulan Muharram dia panggil bulan Safar. Lepas pada bulan Safar, bulan Rabiul Awal pula tuan-tuan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jamadi Awal, Jamadi Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan pula. Jadi kita menghampiri lepas pada bulan Syura, masuk bulan Maulud. Itulah yang dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah demi dakwah tuan-tuan berterusan daripada satu bulan ke satu bulan. Ada perkara-perkara yang perlu kita ingat dalam kehidupan kita sebagai suri tauladan, sebagai sempadan untuk kita jauhi larangan Allah dan kita mendekatkan sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin-hadirat muslim-muslimat tetamu Allah taala, bulan Muharram, bulan Allah, bulan ganda amal. Kita niat iktikaf. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid sunnatan lillah taala. Saja aku beriktikaf atas masjid ini sunat kerana Allah taala. Kita minta Allah taala terima ibadat sembahyang fardu subuh berjemaah kita, zikir tahlil kita, doa kita panjatkan, dan Allah taala terima jihad kita. Ini salah satu daripada jihad tuan-tuan. Al-mujahid man jahada hawahu. Nabi kata orang yang berjihad ialah orang yang boleh menundukkan hawa nafsu dia. Kalau ikut hawa nafsu masa ni tak orang duduk bilik dia ekor kita ada negara kita nak dari rumah kita lagi lah seronok tak orang bersunyi diri masa ni masa orang sedap ngeku bagi tuan-tuan. Kalau orang yang tidak sembahyang subuh lah, tapi kita tak masuklah. Moga Allah Taala selamatkan kita, zuriat keturunan kita, sebagaimana doa yang diajar di dalam Al-Quran. Rabbi ja'alni muqimis salah wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya Allah, jadikanlah aku ni orang yang bangun bangkit untuk mengerjakan sembahyang 5 waktu, dan pilihlah juga zuriat keturunan aku, anak-anak aku pun jatuh tino, supaya mereka juga bangun bangkit untuk mengerjakan sembahyang. Tuhanku, terimalah hajat dan permohonanku. Jadi kalau kita ramai-ramai ngikut kaedah nahwu Rabbana, kalau Rabbi kita tukar kepada Rabbana. Rabbana ja'alna muqiminas salah. Ini jadi jamak belaka, ini jadi plural. Rabbana ij'alna muqiminas salah. Kalau muqim seorang, muqiminas salah ramai-ramai betul. Maka mengerjakan sembahyang berjemaah. Kalau amin zurriyatina, dan daripada kalangan zuriat keturunan kita lah, kita minta Allah Ta'ala bukan sekadar pilih kita, pilih pasangan kita juga, pilih zuriat keturunan kita juga, putera dan puteri kita juga. Mereka juga termasuk dalam kelompok orang yang bangun bangkit dan mengerjakan sembahyang. Rabbana wa taqabbal doa, Tuhan kami terimalah. Minta Allah Taala terima sungguh-sungguh tuan. Kalau Allah Taala tak terima, nyanyalah kita tuan. Sehari dua ni kan berlaku budak remaja baru berumur baru dikata 2 tuan-tuan. Baru masuk dikata 2, tapi dia sanggup masuk ke sekolah dan dia tikam saing dia. Dia sebenarnya nak tikam bukan tikam seorang tuan. Dia ada senara tu berpuluh-puluh orang dia nak tikam tuan. Dia tulis dalam nota dia tu, dia nak tikam, dia nak masuk, dia nak pijak orang dengan pisau, dia nak bunuh orang tuan-tuan. Bahaya tuan. Dia bukan orang besar, budak baru 15 tahun tuan-tuan. Budak fikir tiap hari ni
kita dalam keadaan kita duduk tidur, fikir bangun semaya ni, ada di kalangan anak-anak muda orang Islam ni tuan, mereka duk fikir bagi bunuh orang tuan. Karena kononnya orang tu dia tak kena dia tak kena, maka dia ketika bukan sekali tiga. Ayah budak tu dia buat tuan kenyataan anak dia ada tikam 14 ekor 16 tikam tuan. Masya-Allah. Dah tak pernah berhenti-berhenti tuan. Dah ni masalah remaja kita. Yang mana mereka dididik dan dibimbing dengan cara yang salah tuan. Bukan cara yang benar. Apabila mereka dididik dan dibimbing oleh telefon ni tuan. Adik guru dia telefon. Dia duduk dalam bilik dia pakai telefon. Dia duduk tengah makan pun dia tak tengok kita tuan. Kadang-kadang dia makan, dia asuk makanan dalam bilik tuan. Allah Akbar. Itu dahsyat. Kalau sampai gitu, ayah-ayah ibu kita dulu tak nak makan kupu belakang, tobik belakang. Makan sama-sama. Makan pun berjemaah. Bukan tidur, bukan kita kata semayang saja berjemaah. Jumaat dah 5 waktu. Tapi time makan juga tuan-tuan. Nah, time makan tu juga berjemaah. Baginda Nabi SAW dia ajar bila nak makan dia panggil belakang. Dia kejut belakang tuan-tuan. Nah, bagaimana Nabi kejut untuk semayang. Nabi gerakkan untuk makan. Dan baginda Nabi SAW juga sehingga berjalan musafir pun Nabi tak berjalan seorang tuan. Nak turun nak air masjid, nak pergi surau, nak pergi mana-mana tempat pun baginda Nabi SAW akan ajak berjemaah tuan. Beramai-ramai. Ajak ramai-ramai. Itu masa kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ada seorang anak muda sepupu baginda Nabi SAW. Ini sahur tuan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Gapo dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma kata satu masa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak dia bawa dia tuan-tuan dak bermusafir. Dan ketika bermusafir itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk depan atas unta. Abdullah duduk belakang. Gendong tuan-tuan. Nah, ni amalan mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak tobik rumah, nak musafir pun, nak mari masjid, nak pergi seorang, nak pergi mana pun tuan-tuan, dia bawa anak muda ni. Dia tak tinggal tuan-tuan anak muda ni. Kalau kita tinggal tak tahu dia buat apa tuan-tuan di rumah. Nah, ada king, ibu ayah dia pergi sejik. Dia buat projek dengan kawan dia tuan-tuan. Lagi ajak dari telefon adalah dia telefon. Abah ada rumah, mak ada rumah. Dia kata mari naik berat tuan-tuan. Nah, ni bahaya. Ini bahaya tuan-tuan. Lebih bahaya lagi dia bunuh orang tuan. Nauzubillah min zalik. Lebih bahaya lagi dia bunuh orang. Saya dua ni kan berlaku di paling band ni tuan. Remaja juga. Nah, dia jogging-jogging tiba-tiba orang ropok, orang sambung, orang rokok tuan-tuan. Allah Akbar. Nah, orang katok dia, sihat dia tuan-tuan. Nah, orang yang sedang berjogging pun jadi mangsa tuan-tuan. Dan nauzubillah min zalik. Bila mana anak-anak tu tadi remaja ni hok je buat tu umur 24 tahun baru tuan-tuan. Tak siapa umur boleh nikah lagi tuan-tuan 24 tahun dia kata. Dah kalau orang jantan enggak nombor dia 25 tahun kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula berkahwin di usia 25 tahun. Kalau orang perempuan kan 18 19 tahun tuan-tuan. Tapi 24 tahun dia sudah sambung, dia sudah ragu orang tuan-tuan dan dia katok orang tinggal begok tuan-tuan. Allah Akbar. Ini amalan terkutuk yang dilakukan oleh orang Melayu Islam kita. Apabila kita berleluasanya tuan-tuan ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala dan amalan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita takut sebab benda tu bukan jauh tuan, duk berlaku keliling Kelantan kita. Jadi jiran tetangga kita tuan-tuan. Nah, paling baik ni dekat belakang ni tuan-tuan. Duk jogging-jogging belakang ni dekat ni tuan-tuan. Kalau risau hamba ada 10 orang nak tenang. Ni orang nak jatuh rusing tuan-tuan bila baca tak Allah duk manalah anak kita. Nah, rusing kita tuan-tuan. Takut berlaku naudzubillah min zalik. Hari ni
mungkin anak orang lain tu tak asal dosa kita minta jauh supaya tidak menyentuh benda-benda buruk ni terhadap keluarga dan zuriat keturunan kita. Nabi Ibrahim alaihissalam dia pusing. Dia bukan sekadar fikir risau terhadap diri dia, pasangan dia. Nabi Ibrahim, Siti Sarah, Siti Hajar, bahkan dia fikir juga kepada anak dia Nabi Ishaq, Nabi Ismail dan seluruh Bani Israel, seluruh umat baginda Nabi SAW. Mereka dapat bangun bangkit tu, dapat jaga agama. Nabi pesan kepada anak muda, Nabi kata, ya Abdullah, ihfadillah yahfazak, ihfadillah tajid tujahak. Wahai anak muda, jagalah hak Allah SWT, maka Allah Ta'ala akan jaga. Supaya setiap anak muda ni dia jaga apa yang diperintahkan oleh Allah, terutama sekali semaya. Awal-awal sekali ibadat semaya. Kalau anak muda dapat jaga semaya, insya-Allah Allah Ta'ala akan jaga hidup dia dunia dan juga akhirat. Man arada dunya fa alaihi bil ilm, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Kata Nabi, orang yang inginkan kebahagiaan hidup di dunia, dia kena berhias diri dengan ilmu agama. Nah, kalau dia nak kebahagiaan di akhirat, maka dia kena berhias diri dengan ilmu agama. Dan barang siapa yang inginkan dunia dan akhirat, maka dia kena ada ilmu agama juga. Adik kukuh ada pun tuan-tuan untuk selamat. Ambo, pasangan ambo, anak-anak ambo, tuan-tuan, pasangan dan anak-anak kita sekalian, maka jangan pisahkan mereka dan kita ni dengan majlis ilmu, tuan-tuan. Dah begini, dengan dibacakan ayat suci Al-Quran dan diperdengarkan hadis Rasulullah SAW. Kita mengejar akhirat, maka dunia akan mari tunduk kepada kita, tuan. Nah, kita anak-anak kita mengejar akhirat, maka dunia akan mari dalam kehidupan mereka dengan rezeki yang melimpah, dengan kerja buat yang baik, tuan, yang berfaedah. Maka Allah SWT akan jaga. Ihfazillah yahfazak, ihfazillah tajid tujahak. Kita jaga Allah SWT, Allah SWT akan jaga kita. Dan kita, anak-anak kita jaga Allah Ta'ala, tuan-tuan. Mereka jaga semaya 5 waktu, Allah Ta'ala pun akan jaga anak-anak kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga, tuan-tuan, dan kita semua dapat bagi peringatan lah kepada anak-anak muda kita. Dan akhir zaman ni, tuan-tuan, anak-anak muda lah kena kena tengok, tuan-tuan. Kena pakat-pati, kena pakat-pakat, kita membantu, tuan-tuan, supaya mereka tu bangkit sebagaimana bangkitnya anak-anak muda di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pagi ni dalam setengah jam, tuan. Nah, pukul 7:20, 7:19 kita akan beradu untuk solat sunat Isyraq, tuan. Nah, solat sunat Isyraq, solat sunat terbit matahari, dan kita dapat masing-masing bawa ganjaran pahala haji dan umrah yang sempurnanya, haji dan umrah yang sempurnanya, haji dan umrah yang sempurnanya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi pagi ni kita dah masuk, tuan-tuan, pada bab yang keempat dah dalam kitab Riyadhus Shalihin, taman bagi orang-orang yang soleh. Untuk pengetahuan kita, kitab Riyadhus Shalihin yang disusun atur oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala ni ada 344 bab, tuan. Ada berapa? 344 bab. Ini baru 4 bab, tuan. Ada 340 lagi. Panjang lagi perjalanan kita ni. Ada 340 lagi, tuan. Panjang lagi perjalanan kita nak khatam kitab Riyadhus Shalihin. Nampak nipi ya? Tapi dia ni 2 jilid, tuan. Jilid 1 juga, jilid 2. Dalam ni ada 1,896 buah hadis. 1,896 buah hadis. Habis kitab ni, mana kita telah dengar 1,896 buah hadis, ada 344 bab dalam menceritakan tentang ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Nah, maha luas ilmu Allah Subhanahu wa taala
Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahra. Kata Allah Taala, kalaulah lautan yang luah tu dijadikan dakwah untuk nak tulis kalimah Allah, ilmu Allah Taala, nescaya akan habis kering air laut. Dan pokok kayu-kayu itu akan habis juga dijadikan sebagai mata pena. Begitu hebatnya, begitu dalamnya, begitu tingginya tuan-tuan. Dan ilmu agama yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita untuk yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Allah, kami akan mengangkat darjah yang tinggi bagi orang yang beriman. Kemudian dia sibuk pula dengan ilmu agama, dengan darjat dan ketinggian yang tidak ada henti, tuan. Apa kepada negeri akhirat bila bangkit, kata Rasulullah SAW, orang yang paling tinggi darjat di akhirat ialah orang yang paling banyak membaca ayat suci Al-Quran Al-Karim. Dan hadis baginda Nabi SAW sebelum dia pejam mata meninggal dunia, satu darjat manusia disusuatu oleh Allah Ta'ala yang maha tinggi darjat, maha mulia. Jadi kita nak anak kita nak diri kita, pasangan kita, keluarga kita mulia di akhirat, tuan-tuan, ada kedudukan di sisi Allah Taala, maka kena memperbanyakkan membaca, mendengar, memahami, beramal dan menyebarkan Al-Quran Al-Karim, tuan-tuan. Dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tuan-tuan. Nah, masuk bab daripada 344 bab, tuan-tuan. Masuk, kita akan masuk hadis yang ke-54, tuan-tuan, daripada 1896 buah hadis, tuan-tuan. Alhamdulillah, tuan-tuan. Hebatnya ulama dulu, Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dia cari-cari hadis ini, tuan-tuan. Dia cari-cari daripada ayat suci Al-Quran Al-Karim, rujukan utama dia. Kemudian dia cari daripada hadis Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, tuan-tuan. Dia cari, dia pindahkan kepada kita hadis-hadis yang sahih-sahih berlaku, hadis-hadis yang kita boleh berpegang kepada tuan-tuan. Bab yang keempat ni menceritakan tentang as-sidqu, tuan-tuan. Bab tentang benar. Pernah dengar perkataan sidik ni, tuan-tuan? Mana kita dengar? Sifat baginda Nabi SAW, sifat wajib bagi baginda Nabi SAW, tuan-tuan, sekurang-kurangnya ada 4. Apa dia? Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sidik apa maksud? Sidik maksud benar. Baginda Nabi, seluruh para anbiya alaihi wassalatu wassalam, mereka tidak bercakap, mereka tidak menyampaikan, mereka tidak buat, tuan-tuan, mereka tidak hadirkan dalam hati, kecuali semuanya adalah benda yang benar-benar berlaku. Panggil daripada Allah, semuanya kita sebut lepas kita kaji, kan? Sadaqallahul azim. Maha benarlah Allah SWT, yang maha tinggi, maha agung, maha mulia Allah SWT. Jadi segala ayat suci Al-Quran Al-Karim, 1236 ayat, 114 surah, tuan-tuan, 30 juzuk dulu, tak daripada muka surat pertama sampai kepada muka surat 904. Surah Al-Fatihah, surah Ummul Kitab, Sab'ul Matani, Wal Quran Al-Azim. Daripada surah yang pertama, halaman yang pertama, tuan-tuan, pembuka bagi segala isi kandungan kitab Al-Quran Karim, sampailah kepada muka surat 904. Bawah sekali surah An-Nas, surah yang ke-114, tuan-tuan. Surah yang pertama sampai surah yang ke-114 tu, Allah Taala turun, semuanya adalah benar-benar berlaku, tanpa terkecuali. Tak ada masuk orang lain kok, ada penambahan, ada pengurangan kok, tak ada, tuan-tuan. Semua benar. Jadi kita ada rujukan yang begitu hebat, mukjizat yang besar, yang agung, yang Allah Taala hadiahkan kepada kita, tuan-tuan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah Taala kata, kami waktu peringatan, kami waktu panduan, kami waktu Al-Quran, dan kami akan jaga,
kitab Al-Quran ni sampai pada hari akhirat. Tak apa sebarang pengubah suaya tu. Tak apa sebarang kehilangan maklumat dan fakta. Tak apa sebarang penambah baikan tuan-tuan buat. Tak ada. Ayat ni sempurna tuan-tuan. Panduan ni adalah fleksibel, boleh digunakan pakai. Mari zaman Rasulullah 1400 tahun dulu tuan-tuan, sampai kepada hari ni, sampai kepada esok, sampai kepada kiamat tuan-tuan. Benda ni sesuai, dapat digunakan, dapat diaplikasi, dapat diambil, dicedok tuan-tuan, dapat diamalkan, dapat dipahami tuan-tuan, sampai kepada hari akhir. Hebatnya tuan-tuan. Kitab mukjizat besar ya Allah Taala waktu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab Al-Quran. Sebab tu Nabi kata ahlul Quran ahlullah wa qasatuh. Orang yang berpegang kepada kitab Al-Quran ni, mereka kaum keluarga Allah. Mereka dapat jaminan daripada Allah. Mereka jaga kitab Allah, mereka hafal ayat Allah, mereka masukkan dalam dada mereka, iaitu kalimah Allah tuan-tuan. Nah, ucapan daripada Allah Azza wa Jalla. Hufazul Quran Allah Taala jaga sampai mayat mereka pun tidak hancur tuan-tuan. Orang yang hafal Quran masuk dalam kubur tuan-tuan, mayat mereka tidak hancur. Allahu Akbar. Mulia je tuan-tuan. Bila digali, apabila nak dipindahkan kubur, orang tengok jasad mereka ibarat baru meninggal tuan-tuan, darah masih basah lagi tuan-tuan. Itu kelebihan orang yang gugur syahid tuan-tuan. Mereka memegang Al-Quran, menghafal Al-Quran tuan-tuan. Mereka beramal dengan Al-Quran, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mujahidin. Oleh sebab tu anak-anak kita tuan-tuan, biar mereka hafal Quran. Cucu-cucu kita biar mereka disekolahkan di sekolah yang ada mengajar Al-Quran tuan-tuan. Kita letak keutamaan nombor satu, biar Quran masuk dalam dada mereka. Maka insya-Allah tuan-tuan, akhirat dunia akan mari tuan-tuan. Nah, dunia akan sentiasa tuan-tuan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Biar mereka jadi generasi Al-Quran. Generasi yang Allah Taala jaga, dan Allah Ta'ala akan anugerahkan kepada mereka dengan keistimewaan demi keistimewaan. Ahlullah wa khasatuh, keluarga Allah, dan mereka ada keistimewaan demi keistimewaan itu. Sebab mereka berpegang, mereka menghafal, mereka menuturkan, mereka duduk bercakap tentang benda-benda yang benar-benar berlaku. Dan benar-benar ni adalah benda yang diredai, disukai oleh Allah Taala, sehingga menjadi sifat orang nomor satu bagi Nabi dan Rasul ialah sidik, benar. Yang kedua, amanah. Apa maksud amanah? Dia seorang yang jujur tuan-tuan. Dia benar dan dia amanah. Dia cukup jujur tuan-tuan. Integriti. Dia cukup jujur tuan-tuan. Dia tidak khianat. Yang ketiga, tabligh. Apa maksud tabligh? Dia sebarkan, dia sampaikan. Dia ada kebenaran, dia bercakap tentang kebenaran, dan dia memegang kebenaran tadi tuan-tuan dengan penuh tanggungjawab. Dia sebarkan pula kebenaran tadi tuan-tuan. Allahu Akbar. Memang mulia para nabi, para rasul, dan penghulu bagi segala nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir sekali, fatanah tuan-tuan. Fatanah. Apa maksud fatanah? Cerdik dan pintar. Cerdik, benar, amanah, jujur tuan-tuan. Tabligh, menyampaikan. Fatanah, cerdik, pintar. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya alaihi wassalatu wassalam, mereka tidak bodoh tuan-tuan. Mereka tidak cacat akal fikiran. Sebagaimana yang didakwa oleh musuh-musuh Islam. Dia kata Nabi ni bodoh, Nabi ni terkesehi, Nabi ni belajar dengan orang tu, belajar dengan orang ni. Semua tu adalah dakwaan-dakwaan yang karut marut tuan-tuan, yang sesat, yang menyimpan, yang kufur tuan-tuan. Orang yang benar-benar beriman, bertakwa kepada Allah, mereka yakin Nabi ni yang diutuskan oleh Allah Taala untuk menerima wahyu, menyebarkan wahyu, seorang yang amanah, seorang yang benar, seorang yang cerdik dan pintar tuan-tuan, dalam menyampaikan dakwah Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala
di atas muka bumi. Jadi insya-Allah tuan-tuan, bab as-sidqu ni Imam An-Nawawi rahimahullah taala dia telah mulakan dengan beberapa potong ayat suci Al-Quranul Karim. Kita baca potongan yang pertama daripada petikan surah At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sama kita baca tuan-tuan ayat Al-Quran ni, satu huruf 10 ganjaran kita dapat. Kalau kita sama-sama sebut, kita sama-sama dapat tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Alhamdulillah tuan-tuan. Apa maksudnya? Surah At-Taubah ayat 119. Surah At-Taubah ni tuan-tuan, salah satu daripada 114 surah apa sebut tadi. Dan istimewanya surah At-Taubah ni dia ada dua nama. Yang pertama dipanggil surah At-Taubah. Apa maksud taubah? Taubah ni maknanya dia al-inabah, kembali, menyesal tuan-tuan. Tak, bila melakukan kesilapan maka kita bertaubat. Kita menyesal, kita tinggal dan kita tidak mengulangi maksiat yang sama pada masa yang akan hadapan tuan-tuan. Itu maksud bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nama surah ni juga diberi nama surah Bara'ah. Bara'atun minallah, pelepasan daripada Allah Azza wa Jalla. Di antara 114 surah ni Allah Ta'ala sengaja waktu tu, dan Allah Ta'ala tidak mulakan dengan bismillah. Surah lain Fatihah ada bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sehingga kan dalam surah Al-Fatihah tu ulama kata berbeza pendapat. Kata Imam mazhab Al-Hanabilah, mazhab Hanbali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mereka bersepakat bahawasanya bismillah ni bukan salah satu daripada surah Al-Fatihah saja. Bahkan bismillah ini merupakan permulaan bagi setiap surah dia. Mari surah Al-Baqarah pun Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ada bismillah. Mari surah An-Nas yang terakhir sekali pun Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ada bismillah. Semua surah ada bismillah kecuali surah At-Taubah, kecuali surah Bara'ah ni tuan-tuan, tak ada bismillah. Kenapa? Kerana turun dalam keadaan Allah Ta'ala marah dan murka pada golongan yang berpaling daripada ajaran agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak marah contoh kepada keingkaran puak-puak Bani Israel, maka Allah Ta'ala waktu turun perintah dia dalam keadaan tidak ada dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Murahnya Allah, dia bagi belakang tentang nikmat pada sekalian makhluk, tak kira kafir ataupun muslim. Sayangnya Allah pilih daripada kalangan hamba, Allah bagi Islam, bagi iman. Allah Ta'ala bagi pimpinan Al-Quran dalam kehidupan mereka tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala nak marah kepada orang yang berpaling engkar ni tuan-tuan daripada golongan Yahudi, puak Bani Israel, maka turun ayat surah Taubah dan Bara'ah ni dalam keadaan tidak ada bismillah. Jadi di dalam Mashaf Al-Quran tu ada berapa kali disebut bismillah tuan-tuan? Teko. Ada berapa kali disebut? Dia berkata setiap pada surah ada bismillah. Kita baca Fatihah pun ada bismillah, baca surah Al-Baqarah ada bismillah, baca surah An-Nas pun ada bismillah. Ada berapa tuan-tuan sebutan bismillah?
Ada 113 ke 114. Surah ada 114. Surah At-Taubah ni tidak dimulakan dengan bismillah. Jadi ada berapa bismillah disebut di dalam Al-Quran? 113 kalau di hadapan surah. Tapi di dalam surah An-Naml Allah SWT mari sebut kalimah bismillah ketika surat Nabi Sulaiman dihantar kepada puteri Balqis. Innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Tengok tuan-tuan comelnya Al-Quran. Allah Ta'ala lengkapkan 114 kali sebutan bismillah. Allah bubuh dalam surah An-Naml. Allah turun sebut dalam surah sebut tuan-tuan. Ada satu surah di dalam Al-Quran nama dia surah An-Naml, surah semut. Kenapa surah ini diberi nama dengan surah An-Naml, surah semut? Ingat lagi cerita dia ada. Cerita ratu semut dia bagi dakwah yang mengajar kepada golongan semut. Allah Ta'ala suka majlis ilmu ni tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala utus setiap Nabi dan Rasul untuk hidupkan majlis ilmu. Sehingga semut hak kecil tu tuan-tuan, hak hitam tu, hak kerdil tu, hak tak nampak di pandangan mata pun, apabila dia melaksanakan tugas mengajar ilmu, Allah rakamkan dia di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala namakan satu surah di dalam Al-Quran nama Suratul Naml, surah semut. Sebab ratu semut tu dia telah berdakwah tuan-tuan. Dia telah mengajar, dia telah sebut, dia telah memberi peringatan kepada semut-semut lain. Qalatin naml ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junud wa hum la yash'urun. Berkata ratu semut, wahai sekalian, rakyat jelata, rakyat semut sekalian, dia kata, masuk dalam lubang, jangan kamu berkeliaran. Takut-takut mari Raja Sulaiman dengan bala tentera yang naik kuda, degok. Dia pijak habis kita lagi. Dia kata tak, kita muka mari kecil, mari tak nampak. Jadi ini ucapan ni tuan-tuan dan puan, fatabassama dhahikan min qawliha, fatabassama dhahikan min qawliha. Allah rakam Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum tuan-tuan. Dengar dan dia faham ucapan daripada ratu semut ni. Allahu Akbar. Nabi Sulaiman kata, ya Allah, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala walidai wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, anugerahkanlah dalam hati aku ni rasa syukur, rasa gembira, kerana Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada dia. Dia jadi raja dan dia dapat dengar dan faham bahasa semut ni tuan-tuan. Dan satu lagi dia syukur, dia gembira kerana bukan sekadar manusia tuan, bahkan makhluk yang melata, semut pun berdakwah tuan. Semut pun bangkit untuk sebarkan agama. Sebab daripada Nabi Sulaiman dan pengikut-pengikut Nabi Sulaiman tu sebarkan agama tuan. Sampai kau amalan menyebarkan agama tu tuan, amalan berdakwah, amalan berkuliah tadi bukan sekadar manusia, semut pun buat tuan. Zaman Raja Sulaiman, adilnya zaman Raja Sulaiman, hebatnya tuan kuasa ilmu yang terdapat pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Sehingga Nabi Sulaiman kata, ya Allah, terima kasih banyak, anugerah rasa penghargaan, anugerahlah rasa kesyukuran mendalam dalam hati. Kerana manusia yang hidup dalam keadaan pakat cana belakang, pakat cara belakang, pakat nasihat belakang, dia nak kata memuaka aku tak ada. Zaman Raja Sulaiman alaihissalatu wassalam, hebatnya tuan-tuan amalan berdakwah hidup di zaman Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Di situlah, dalam surah itulah dirakam innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim, yang melengkapkan 114 kali sebutan kalimah bismillah di dalam Al-Quran. Lain ada dalam depan surah belakang, satu dirakamkan dalam surat utusan ya, dakwah Nabi Sulaiman kepada Raja Balqis. Dia kata ini surat mari daripada Sulaiman, dan ini surat dimulakan dengan
kalimah Bismillahirrahmanirrahim, dengan keberkatan nama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah tuan-tuan, daripada firman Allah Subhanahu wa taala surah Taubah yang disebut tadi, surah Bara'ah ayat 119, sama-sama kita baca sekejap tadi. Maksudnya, wahai sekalian manusia yang beriman, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wakunu ma'as shadiqin, dan masukkanlah kamu, hendaklah kamu menjadi sebahagian daripada orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, orang yang bersifat dengan sifat siddiq. Ini pesan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat siddiq, sifat benar tadi, bukan sekadar menghias diri Nabi, tapi sekalian manusia, umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka wajib bertatahkan dalam hati dia dengan sifat siddiq tu. Dalam setiap ucapan lafaz dia juga, dia kena kecek benda betul. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Di tempat yang lain tu yang kata, wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bercakaplah dengan percakapan yang betul. Jangan berlawak, jangan bohong, jangan pula mencaci cerca, mengumpat, menghina orang. Semua tu adalah kata-kata yang dosa, kata-kata yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sepotong hadis diceritakan oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Apa cerita dia? Kata Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, satu masa bila aku bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tanya Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, ceritakan kepada kami peristiwa-peristiwa kamu bersama dengan Nabi. Yang pertama dia berjegit dulu, dia menangis dulu. Bila tanya peristiwa dia dengan Nabi, dia rindu dendam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak nak kecek. Siapa orang je tanya tu kata, sudahlah. Dia tak ada, dia kata dah. Tanya, suruh dia rayak tentang pengalaman dia bersama dengan Nabi. Muaz bin Jabal pun jegitlah dulu. Ingat dia. Tempoh orang yang baru meninggal, ayah dia, kau mak dia. Dia tanya, ayah kerja ke apa? Anak-anak murid apa tanya tak lah. Ayah kerja ke apa? Dia pun tunduk-tunduk kata apa? Ayah hamba mati dah. Nah, tahun lepas sedih dia sedih. Bila sebut nama ayah, bila sebut nama mak, bila cerita tentang orang yang kita kasih, kita sayang ni, kita pun kelung hati. Mari sebutlah dari dada. Muaz bin Jabal begitulah, rindu dendam dia kepada Nabi. Bila orang tanya Muaz bin Jabal, "Hei Muaz, aku cerita tak? Aku mana pengalaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kami tak ada. Tapi ini tanya dia, kami tak ada jumpa Nabi. Kamu sempat bertemu dengan Nabi. Aku cerita kamu dia, Nabi pesan kamu. Dia pun cerita dulu. Saya tak berhenti. Kursi orang ujung tanya. Dia kata, nama kan? Pakai tak berhenti gini dah. Alah kali, dia lak air mata dia buahnya. Satu ketika dia kata, bila bersama dengan baginda Nabi SAW, maka baginda Nabi SAW bagi tahu kepada saya dan sahabat-sahabat bahawasanya Allah SWT semenjak diciptakan 7 petala langit dan bumi, maka setiap dia ciptakan 7 lapis langit itu, dia utuskan malaikat untuk menjaga setiap pintu langit. Ini hebatnya kerajaan Allah SWT. Ada 7 lapis langit atas kepala kita, tak ada tiang sehabuk tuan-tuan. Dia boleh buat air kita nak buat atap masjid ni tuan-tuan. Berapa butuh tiang ni tuan. Satu tu jauh-jauh sikit pun kita takut dah. Tak usin. Kita rasa tak agak dah tuan-tuan, takut. Marah turun. Tengok stadium kan tu gege-gege berapa tahu gege. Tak cukup besi tuan. Tak cukup tiang tuan. Tu baru stadium sikit berapa ribu orang muat tuan. Kat langit ni berapa kali stadium tuan. Langit kalau duduk atas kepala kita junjung. Pergi mana-mana tak jumpa lagi dia. Tak apa duduk jalan ni lah tuan. Dalam negara luar negara. Tak jumpa lagi orang kata, ni nak kenal tiang langit ni. Tak ada lagi. Tak jumpa tuan-tuan yang bersama. Ayah-ayah ibu kita umur 70, 80 tahun. Tak ada seorang pun tuan-tuan jumpa tiang langit ni.
Tunjuk langit ada. Pokok tunjuk langit. Tunjuk langit lah. Dia tak ada tuan. Dia langit ada tuan. Allah Ta'ala buat bukan sekadar selapis, 7 lapis ada tiap dapur. Kalau kita tengok di bawah lapis dunia sama dunia, langit dunia, pahatah tu ada 7 lapis. Agungnya kuasa Allah, hebatnya Allah, kayanya Allah. Dia ciptakan bagi setiap lapis tu pula ada pintu. Nah, dalam kota hadis dia kata bila orang soleh ni meninggal dunia tu akan menangis 2 tempat. Yang pertama, tempat dia paling banyak sujud, Pak Masjid ni kita mari. Bila kita tak ada resolusi lah tuan, bini kita nikah lain kau, anak kita tak ingat kau kita, tempat kita sujud ni tuan, dia akan menangisi kita. Dia rindu dendam kepada kita. Dia kata, Abang Wi ni kak, kalau dia mari sini Pak Dion, nah, sini Pak Dion main sunat, sini Pak Dion jadi tu email. Jadi tempat-tempat ni tuan, dia akan menangis, dia akan berjeri, dia akan rindu dendam kepada orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, gembira dah tuan orang yang mari mati. Yang kedua, tempat naik amalan, pintu langit. Dan Nabi kata Allah ciptakan 7 petala langit, setiap lapisan langit ada pintu tuan. Setiap hari pagi dan petang 2 kali sehari amalan kita ni akan diangkat oleh malaikat hafazah, malaikat yang jaga amalan, ditugaskan oleh Allah. Dia akan menembusi daripada langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Sebelum sampai langit yang ketujuh, ada malaikat yang jaga di pintu langit yang pertama. Malaikat hafazah bawa amalan ni cukup bercahaya, dia hias comel tuan dia, buku dia balut molek, nampak cerah cuaca tuan, comel amalan kita. Amalan-amalan soleh ni bercahaya-cahaya tuan. Dibawa untuk menghadap Allah SWT, diangkat naik. Tiba-tiba sampai kepada langit yang pertama, kata malaikat langit yang pertama selepas malaikat hafazah bawa amalan ni, dia kata, membawa apa ni? Dia kata, aku bawa amalan simpulan maya dia, sedekah dia, zikir dia, baca Al-Quran dia, oh bercahaya-cahaya. Kata malaikat langit yang pertama, minta maaf, amalan ni aku tak akan benarkan lepas langit yang pertama. Jangan kata langit yang ketujuh, langit pertama. Ambil amalan ni, dia kata, ditahuk, dirembah, dicapuk atas muka orang yang melakukan amalan. Allahu Akbar. Maka kata malaikat apa tu? Apa lu? Amalan dia kecomel, ni semaya ni comel molek ni. Kata malaikat yang menjaga pintu langit yang pertama, dia ni, dia semaya molek, berjemaah jalan kaki pergi masjid, nak duduk di saf yang pertama, mengaji Quran pula, berzikir, mengaji pula tahlil, tapi dia tak tinggal mengumpat kata. Ni amalan yang menyebabkan pintu langit tak akan terbuka bagi kita. Mulut dia ni duk raya keaiban orang semua, duk cerita mudah tu kan Allah rumah depan masjid, tak aja siapa tangga masjid pokok kita ni, kata contoh kan itu banyak gitu. Allah mudah tu, dia kata, aku tengok dia sekarang mega naik kereta pung mari. Allah mau tak tepung ke pintu masjid. Kalau dia cerita Pak Munah tu, tengok je minta maaf tu. Contoh, naik kalau ada betul yang nama Munah minta maaf tu. Tu contoh tu. Nak ayat-ayat dia cerita tentang Munah tu. Dia kaki masjid, dia kaki majlis ilmu tu. Dia kaki sedekah. Oh, kalau buat surah dia wis 1,500 tu. Banyak dia wis. Dia banyak sumbangan, tapi dalam masa sama mulut dia tak jaga. Popek kata mulut dia ni kat sikit gigi dengar. Bila kecek sikit gigi dengar. Jadi tuan-tuan, kapal langit yang pertama tak gimana amalan dia. Allah Ta'ala suruh campur semula ke atas muka orang yang melakukan amalan mengumpat tadi. La yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakaritumu. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, jangan kamu mengumpat, menyebut keaiban, membuka pekung di antara kamu. Jangan sebut orang lain ni.
Maka doa kan dia supaya Allah Ta'ala ubah hati dia. Doa supaya dia jadi berjuru. Doa supaya kita tetap iman kan. Jangan berbolak balik sehingga kita jadi di akhir penghujung kita tu jadi orang yang membelakangi amalan yang mulia di tuan-tuan. Nah, doa minta dan sentiasalah supaya Allah Ta'ala terima amal ibadat kita tuan-tuan. Nah, jangan mengumpat kata Allah. Adakah kamu suka jika dihidangkan kepada kamu dengan satu hidangan, iaitu bangkai daging yang busuk berulat daripada saudara kamu tadi? Orang mengumpat ibarat dia dihidangkan dengan satu binatang yang busuk. Allah, jangan kata daging busuk tu daging ni kat kalau dia dah 3-4 hari dia dah bang uduh tu kalau masuk bawah kapal tak masuk dah tu daging busuk dia makan mentah pula daging tadi pula tu berulat. Itu gambaran bagi orang yang hidup dia sampai hari dia mengumpat tuan-tuan. Walaupun dia adalah orang yang melakukan amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik. Na'udzubillahi min dzalik. InsyaAllah tuan-tuan masa nak habis, insyaAllah kita akan sambung semula ayat-ayat yang berikutnya pada minggu hadapan. Di panjang umur disiapkan tubuh pada insyaAllah. Ada soalan tuan-tuan? Ada deh. Terima kasih belakang. A'udzubillahi as-sami'al 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang menciptakan kami. Kami pohon daripada-Mu ya Allah. Jagalah kami, jagalah anggota kami, jagalah lisan dan lidah kami, jaga tutur kata kami, jaga hati kami dan amalan kami. Jagalah kami dunia dan akhirat kami ya Allah. Jagalah ayah dan ibu kami ya Allah. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami semenjak kami kecil-kecil lagi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang benar-benar beriman. Jadikanlah kami orang yang benar-benar benar ya Allah dalam ucapan. Jadikanlah kami orang yang benar-benar dalam amalan kami ya Allah. Jadikanlah kami orang yang benar-benar hidup dan mati kami sebagaimana lelaki yang benar junjungan mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sallallahu ala Muhammad.